Jadi mana-mana kan ahli jemaah kita yang rasa biasanya lah dia ni ada penyakit waswah. Misal kata waswah dalam mengambil wudu, waswah dalam kita sembahyang. Tengah sembahyang ni duk ulang-ulang sehingga mana bacaan kita mengganggu orang di sebelah. Duk ulang-ulang, maka tinggalkanlah perbuatan tersebut, pergilah jumpa, rawatilah penyakit kita ni dengan mana-mana imam dekat masjid ni, duduk dengar dengan dia, talaki dengan dia, supaya bacaan kita ni biarlah betul. Bukan dalam semaya kita nak buat latihan baca minta tolonglah. Kalau kita ni selalu ada masalah penyakit macam ni, duk ulang-ulang sehingga mengganggu orang lain. Saya tadi semaya subuh tadi ganggu dia, terganggu dengan bacaan dia. Saya nak baca pun jadi kacau. Saya nak baca sendiri, nak baca dalam semaya ni kacau. Pasal dengar kuat selajak suara dia, dia duk ulang perkataan yang tadi. Minta tolong, pergi jumpa mana-mana imam, duduk talaki dengan dia, betul bacaan di luar semaya, bukan dalam semaya. Minta tolonglah kalau ada siapa yang ada penyakit macam ni. Tu je sajalah, minta tolonglah. Sebab ia akan ganggu orang lain ni, tumpu orang lain nak baca dalam bacaan. Jadi kacau juga orang lain pun, bukan setakat kacau atas diri dia saja. Tak, begitulah lebih kurang.